Sangat bok. Kau Kau nak wheelie macam ni kan. Dah aku kejut motor pula satu hal pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa lagi dengan aku Ai Power Sport. Salam kembali dalam channel Ai Shot. Yang ini hari kita sambung kita punya tuition wheelie kelas kedua. Ayo motor kelas. Kau nak motor kelas kau sabar jap. Sekarang ni biar aku sambung tuition dengan budak-budak yang dah start yang minggu sebelum Minggu sebelum kita dah belajar buat apa? Kita dah belajar wheelie beruang atau wheelie seret atau wheelie hantu atau wheelie zombie. Jom mari kita sambung dulu kelas tuition yang sebelum ni. Apa-apa pun sorry lah aku dah terpasangnya bumbung dekat motor ni. Bumbung ni bukan apa. Aku nak hantar anak aku pergi sekolah, balik pergi sekolah. Motor ni dah macam motor mainan. Aku bawa anak aku punya jadi hantar pergi balik sekolah, bagi dia semangat nak pergi sekolah, balik sekolah. Aku pasangkan bumbung kat dia. Dia kata pasang kemah dekat motor. Bapak, aku pasangkan kemah untuk anak aku ni. Alah. So kita pakai motor yang sama juga. Aku malas nak bagai kan. Aku malas nak buka kan. Kita belajar wheelie dengan canopy ni sekali, okey? Alamak, lupa. Kita lupa apa ni? Kita lupa pakai glove, pakai jaket, pakai padding. Alat keselamatan mesti kena number one. Tempat kita nak belajar wheelie, tempat kita nak bersukan mesti di mana? Mesti di kawasan, bukannya kawasan orang awam ramai. Tak mengganggu orang awam. Barulah tak bahaya. Celaka kau pergi wheelie dekat atas jalan raya. Kau nak jadi apa? Kau nak jadi mak rempit, jadi samseng jalanan. Kau nak orang cop kau macam tu? Tak nak kan? Kau tak nak. Kau kena sendiri yang bantukan sukan pemotoran ni dinaik taraf. Dengan cara macam mana? Kita tunjukkan kewibawaan kita menjaga sukan permotoran. Kita kena menunjukkan keselamatan, attitude yang bagus. Walaupun dia orang kutuk kita, lama-lama dia akan adapt, dia akan menerima benda ni adalah sukan. Okey? Ingat, pakai glove, pakai jaket semua dah pakai. Kau tak ada alasan tak nak pakai glove apa semua. Kau tengok ni, aku tunjuk contoh kat kau. Glove kerja kontrak pun boleh. Sebab apa? Jadi tak bahaya. Sebab apa boleh pakai glove kerja kontrak bila kita nak main wheelie perlahan? Sebab je dah tentunya kita wheelie perlahan. Kita bukan yang macam wheelie pakai power wheelie. Kita belajar wheelie yang wheelie sebenar. So, bila jatuh, bila dalam keadaan perlahan, kain macam ni pun dah memadai untuk menjaga keselamatan kau. Okey? Ingat, jadi rider yang cerdik. Jangan rider yang balik ngap bangang. Slow je pak. Kau nak wheelie macam ni kan. Kau nak sangat bok. Kau nak wheelie macam ni kan. Kau sabar, kau belajar lagi step ni sebelum kau menuju macam ni. Jom kita belajar. Sebelum kita mulakan tuition kita dan step yang seterusnya, kita flashbacknya hari tu apa benda yang kita belajar. Aku kena cerita dengan kau balik pada awal. Aku takut ada orang yang tak tengok video itu, dia terus tengok video ni, nanti dia terus buat, nanti melingkup. So kita tengok apa benda yang kita dah buat hari tu. Tuition kita yang lepas apa benda. Step pertama dia adalah macam ni. Kau tengok kan, kau kena mahirkan benda ni Kau dah mahir ke belum? Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat wheelie seret. Throttle terlajak. Seret. Angkat, kontrol throttle, wheelie seret. Aku malah nak seret kaki aku ni. Angkat, seret macam ni kan. Kau dah andal belum? Macam ni dah mahir ke belum? Tuition kita yang lepas kita nak mahirkan yang ini, seret zombie ini, wheelie zombie. Untuk yang lepas tu apa benda? Kenapa? Sebab apa? Mengapa kita nak kena buat macam yang step yang pertama tu? Untuk kita punya tangan kontrol wheelie dan memahami motor ni punya tegak bila dia nak terbalik, bila dia nak jatuh ke depan, bila dia tak nak jatuh langsung. Itu kau kena tahu. Dan waktu bila kau nak kena lepas throttle, waktu bila kau nak kena throttle. Bila kita dah mahir bab tu, barulah kita boleh pergi ke step seterusnya yang kita akan buat hari ni. Sebab apa? Sebabnya kita nak body reflex kita bertenang bila motor dalam keadaan nak terbalik, nak jatuh ke nak apa semua. Kita tahu apa benda yang kita nak buat. Kau jangan main bedal aja. Kau jangan terus skip yang step pertama tu. Kau tak mahir lagi saat tuition pertama tu. Kau nak pergi buat yang step yang seterusnya yang hari ni. Tak boleh. Nanti kau memang jatuh memang. Okey, bab pertama kita dah mahir. Dah mahir kontrol throttle, dah mahir kontrol motor. Bila apa semua tu kita dah mahir, baru kita masuk bab ni. Cara pertama dia yang paling mudah, paling senang. Kaki kau ni, kaki kiri kau letak atas star. Kaki kanan dekat brake. Dari kedudukan macam wheelie beruang tadi, kau macam mana? Macam ni tadi kan. Kau naikkan satu kaki aja. Macam ni. Nampak? Satu kaki ni kena standby brake Sebab apa kita nak kena buat macam ni? Kau tengok apa benda yang aku buat. Kaki kiri dekat atas star, kaki kanan atas brake Tengok kita enjot motor bagi naik Kita compress suspension. Kita dah compress suspension tu dia tendang aja ni atas, terus kau throttle motor tengok macam ni. Macam tu. Kita compress suspension. Bila suspension compress, dia tendang, kita throttle dan beratkan badan ke belakang bagi motor tu naik. Motor tu naik saja, kau terus apply brake. Terus kau tekan brake. Faham? Lupa nak cakap, masa compresskan suspension depan tu, brake belakang ni tekan. Tekan brake belakang, compress suspension,
Throttle terus angkat. Tengok ke bawah ni. Dia kena cepat. Dia kena calibration. Kau buat benda dia tu dalam satu masa. Tengok Throttle. Berat. Bom. Nampak? Bila motor tu dah naik, kau terus tekan brake. Buat ulang kali. Macam ni lah. Kau tengok je lah. Tengok. Aku pump. Naik. Terus tekan brake. Bom. Buat lagi. Nampak? Terus tekan brake. Kompres. Naik. Brake lagi. Jalan. Kompres naik. Brake lagi. Kompres, throttle naik. Kaki kiri nampak. Dia bila tegak je kau naik je tekan brake. Dia naik je tekan brake. So bila dia susah nak terbalik, anda kata nak terbalik, kaki kau ni ada satu lagi. Macam tu. Ataupun bila dah tak boleh nak kontrol, dua-dua kaki kena ke belakang. Contohnya macam ni Alamak. Nampak? Konon-konon jatuh, konon-konon nak jatuh Sekali lagi aku tunjuk kau. Dia kena bertenang. Apa-apa jadi pun kau kena bertenang, relax. Contohlah kita pump dah terlebih nak terbalik Alamak. Kena macam tu, okey? Benda pertama, mula-mula ni kau angkat tak payah tinggi-tinggi dulu tau. Angkat tak payah tinggi-tinggi dulu. Angkat sikit je dulu. Angkat sikit, brake. Angkat sikit, brake. Angkat sikit, brake. Memang motor tu tergempas lah awal-awal baru tengah belajar. Memang bodoh dululah. Memang tak apa. Itu benda semua kecil punya hal. Yang penting kaki kau hidup. Kita nak kaki kita ni hidup tekan brake. Muhammad oi. Aku dah okey lah. Tinggi tadi tu aku nak up sikit lagi tinggi. Kita naik lagi sikit tinggi. Baru tekan brake. Baru tekan brake. Sikit-sikit. Daripada sejengkal, pergi 2 jengkal, pergi 3 jengkal sampai le tegak. Yang penting kaki kita mahu pandai tekan brake. Buat secara ulang kali Latih to be. Latih to be Mat. Latih to be macam ni Okey, jalan lagi sikit depan, berhenti. Pump lagi, naik, tekan brake lagi. Main brake kaki. Buat lagi, angkat lagi, brake. Lepas tu jalan sikit, berhenti, angkat lagi, brake. Macam tu. Buat sampai kau lebam. Brake. Apa benda function datang ni kena angkat brake, naik. Apa function yang ni kena tak bergerak, angkat dia naik, tekan brake. Angkat dia naik, tekan brake. Ini function dia, ini adalah function yang paling penting sekali. Dan inilah yang menentukan kau akan jatuh terbalik, terlungkup apa ke ataupun tidak tau. So memang kau kena berlatih benda ni sampai kaki kau lembut. Senang kata ini tujuannya adalah kita nak hidupkan kaki kau. Kaki kau ni boleh tekan brake dalam masa keadaan motor tu tengah tegak. So bila kau panik, kau tak akan jumpa brake. Sebab tu aku cakap jangan panik, kau kena biasakan badan kau. Kau kena immunkan badan kau bila motor tu nak terbalik ataupun bila motor tu tegak. Sebab badan kau ni perlu bertindak bila motor tu nak terbalik. Dia nak terbalik tu kau kena bertindak, tekan brake. Itu cerita dia. Kita nak biasakan, kita nak body reflex tu number 1, okey? Step pakai brake ni memang sangat penting untuk pewheelie. Saya lagi kau tak boleh main brake dalam wheelie, maknanya wheelie kau tak betul. Wheelie kau tak perfect. Kau tak boleh main slow wheelie. Harap kau power wheelie. Power wheelie budak nenek aku pun boleh buat. Aku cakap dengan kau, motor power perah dia naik jalan je lah. Apa nak pening? Ingat, step ni paling kau tak boleh skip. Macam mana aku nak tahu aku dah boleh pergi ke next step lagi? Macam mana? Waktu motor tegak, kaki kau dah lembut, kau boleh tekan brake. Tanpa memberi arahan daripada kepala kita. So, macam mana caranya? Motor kau tengah wheelie, tengah tegak, kau tak payah, okey aku nak tekan brake sekarang. Kau kalau berfikiran macam tu, kau buat, kau dah terbalik dulu, baru kau dapat bertindak tahu. Dia kena macam ni. Okey, wheelie nak terbalik, tam. Wheelie nak terbalik, tam. Body badan kau ni dah tahu apa benda kerja dia nak kena buat. Itu kita nak body reflex kita kena laju, kena pantas, tahu. Tapi bila macam tu kau tak boleh panik. Bila kau panik, reflex kau tak boleh bergerak punya. Memang pisang yang kau. Kau tahu, untuk mula-mula ni kita aku cakap wheelie beruang dulu. Tak kisahlah kau nak wheelie apa ke, wheelie beruang dulu. Kita nak bagi biasa dengan tegak, throttle tangan tu semua bagi lembut. Lepas tu kita nak kalibrasikan dia. Kita nak synchronise dia. Kaki, tangan, kepala semua satu kali serentak gerak. Tutup throttle, tekan brake semua tu. Kau tahu tak? So kau ikut aja step orang. Tak kisahlah kau nak wheelie sport bike, kau nak wheelie lori trailer ke apa ke. Kau belajar ni dulu bagi power. Gobo dia anak aku punya ni. Kau nak motor kelas Jom aku bawa kau wheelie motor kelas, jom. Wheelie motor kelas. Bersagat bok ni macam ni kau nak Dia lagi susah kau tu tak, sebab kau nak kena kontrol kelas sebab tak nak baginya mati main kena kontrol kelas. Tengoklah jari aku ni Seret kaki pakai wheelie kelas macam ni nampak terlentang kau kena dah aku kejut motor pula satu hal pula Wheelie seret motor kelas macam ni Aku sayang kasut ni lah. Tak nak seret dah. Kau kena main kelas macam ni
Ha. Kau tengok macam ni punya susah. Kau lupakan je lah nak belajar wheelie motor class dulu. Kau pergi cari dulu motor-motor cup. Kau pergi belajar dulu motor cup. Lepas tu baru kita transferkan skill tu dekat motor class. Aku bukan tak nak ajar kau motor class. Aku kalau ajar lagi, motor kau mesti hancur, kau mesti terbarai, bersepai motor ni kau akan jatuh. Aku ni nak berkongsi dengan kau cara yang paling mudah. Kosong, boleh kata paling gendah resiko dia tau. Kita kalau boleh kita nak sifar kemalangan. Engkau ni punya bingai. Orang nak bagi cara yang tak bahaya, kau nak cara bahaya. Engkau pergilah cari motor ni, pergi cari motor cup, pergi belajar pakai motor cup dulu. Engkau kalau dah pandai, kau dah mahir bab tu, badan kau dah lembut, refleks kau dah laju, bagi motor apa pun kau boleh wheelie, kau percayalah cakap aku. So apa benda yang aku kena buat sekarang ni, Aib? La ilaha illallah, kau ni aku cakap dengan kau macam nak baran dan ni dah panas ni. Kau pergi masuk tuition yang pertama tu, lepas tu kau gabung dengan yang tuition kedua ni. Apa benda? Wheelie beruang, seret kaki sampai mahir, sampai kau lembut, sampai badan kau semua dah cun. Kau ikut step yang aku bagi tu, lepas tu kau belajar pula hari ni tekan brake, naik, brake, naik, brake, naik, brake, naik, brake. Nanti baru aku kongsikan langkah-langkah seterusnya, tuition yang seterusnya. Kau boleh bersabar, tak boleh sabar ni. Benda ni aku bukan tak nak bagi terus. Aku kena bagikan kau sikit-sikit. Ikut base apa benda yang kita tengah training ni supaya engkau tak melangkau apa benda yang kemampuan kau boleh buat. Bila engkau melangkau, apa kemampuan yang kau boleh buat, itulah punca-punca yang kau jatuh. Sebab apa? Pertama, kau tak faham. Kedua, kau badan kau tak ready. Ketiga, dia membahayakan badan kau. Keempat, boleh buat kau rasa menyesal. Ai, kenapa lama-lama sekali baru lepas tu kau post ke video yang step kedua ni? Memanglah kalau aku terus post, kau orang akan skip step yang pertama ni. Kau tak mahir dulu step yang pertama ni, kau akan terus pergi ke step yang seterusnya. Itu yang membahayakan kau. Aku ni bukan nak kejar view, aku bukan nak laporkan ni. Aku punya niat pertama aku adalah aku nak menaik tarafkan korang, supaya benda-benda ni adalah benda dalam kawalan korang. Jadi bila benda ni semua dalam kawalan korang, benda dalam keadaan terkawal, benda tu tak jadi bahaya. Kau faham tak? Yang kita nak elakkan ni, kau try and error tanpa panduan. Bila kau try and error dengan menggunakan cara bahaya, lepas tu buat dekat tempat-tempat tak betul, atas jalan raya, wheelie lepas traffic light, benda tu semua akan membahayakan orang lain juga. Dah lah pergi buat dekat jalan raya, itu dekat sebelah kereta orang. Dalam kereta tu ada baby, kau pula punya motor jatuh masuk dalam kereta tu, langgar kepala baby tu. Tak ke menyusahkan orang? Kita nak bersukan, ini adalah sukan. Kita sukan kat tempat yang sepatutnya, okey? Biarkan kita ni yang mengubah generasi-generasi seterusnya. Kalau kita tak buat, usaha kita yang kecil ni kalau kita tak buat, lagilah tak ada orang buat. Sampai ke sudah pun orang tetap cop budak-budak yang minat motor ni adalah something jalanan, adalah sampah masyarakat, adalah itu ini. Lepas tu bab pandangan masyarakat terhadap budak-budak motor ni, kau tunggu kau. Aku akan buat satu video khas untuk korang. So korang boleh pergi follow, subscribe dulu, apa semua dulu, ready-ready. Tengok nanti korang share, biar masyarakat tu ramai-ramai diorang ni terbuka sikit minda dia. Kita bagi kat atas kepala dia satu kali. Masyarakat yang kau mengecam aku, penyapu buruk engkau. Kau jangan suka-suka nak cakap aku macam-macam. Kau kena ingat, engkau akan ada anak, engkau akan ada zuriat. Inain kau cakap aku macam ni. Besok lusa anak engkau, biak engkau tu semua lagi teruk pada aku, baru berakal engkau. Time tu baru kau nak teringat, ya Allah, aku berusaha dengan budak-budak motor yang sebelum ni. Baru kau terbayang muka aku, baru kau terbayang muka budak-budak rempit yang kau cakap-cakapkan ni dulu. Engkau ingat dunia ni bulat, saudara. Tak engkau, anak engkau, tak anak engkau, cucu engkau. Kau standby je pening kepala kau. Sebab apa? Oleh kerana kifarah daripada mulut engkau tu. Dah, sekarang jom kita pergi solat dulu.